Persekutuan Bola Sepak Asia AFC mendakwa kemenangan Al-Ahli ke atas JDT tidak sah. Perlawanan suku akhir ACL itu sepatutnya boleh diulang. Dakwaan ini dibuat selepas bekas pengadil dari Arab Saudi Saad Al-Khatiri diminta untuk mengulas tentang gol berkenaan. Saad menyifatkan gol tersebut tidak sepatutnya dikira oleh pengadil Jordan. Ini kerana pemain Al-Ahli telah melakukan kekasaran ke atas pemain JDT sebelum gol itu berlaku. Saat berpandangan pegawai VAR dalam perlawanan itu Shaun Evans sepatutnya memberitahu Adham agar merujuk insiden itu dimonitor dan membatalkan gol tersebut. Beliau mengharapkan agar AFC melakukan siasatan dalam aksi itu. Sekiranya ada kesilapan, beliau mengharapkan AFC dapat mengulang aksi itu. Pengesahan gol kedua Al-Ahli adalah keputusan yang salah oleh pengadil. Terdapat kekasaran ke atas pemain Al-Ahli. Saya harap AFC dapat melakukan siasatan dan sekiranya ada kesilapan, FIFA dapat mengulang aksi itu, ujar beliau.